Macam manakah kita nak mengira susut nilai terkumpul? So, nak mengira susut nilai terkumpul, formulanya kita kena ambil susut nilai terkumpul awal. Susut nilai terkumpul awal ni adalah susut nilai terkumpul tahun lepas punya dan tambahkan dengan belanja susut nilai. Yang ni adalah belanja tahun semasa. Jadi kita tengok apa maklumat yang ada untuk kita nak kira susut nilai terkumpul. So dekat sini kalau kita tengok PKK pada 1 Julai 2024, ada alatan pejabat, maksudnya ini adalah pada harga kos dan ada susut nilai terkumpul 7,500. Jadi jawapan ni kita panggil sebagai nilai buku bila harga ABS tolak SNT, dapat nilai buku. Dan sekarang kita ada PKK pada 30 Jun 2025. Maksudnya setahun kemudian kita nak kira berapakah susut nilai terkumpul. Jadi maklumat tambahan ni pada 30 Jun alatan pejabat disusut nilaikan 20% mengikut kaedah baki berkurangan. Step yang pertama, kita perlu kira dulu susut nilai tahun semasa sebab susut nilai tahun lepas dah ada 7,500. Kat sini adalah SNT tahun lepas. Jadi kita kira dulu berapa susut nilai tahun semasa ikut kaedah susut nilai yang digunakan. Kaedah baki berkurangan ni nama lain dipanggil sebagai kaedah nilai buku. Jadi ada tak nilai buku? Dah ada. So kita boleh terus ambil 29,700 darabkan dengan 20%. Susut nilai kita nak kira setahun kemudian kan. Daripada 1 Julai 2024 ke 30 Jun kita dah dapat satu tempoh perakaunan selama setahun. Jadi susut nilai kita akan kira setahun. Dapatlah 5940. Ataupun nak tunjuk ambil harga kos tolak susut nilai terkumpul boleh. Yang ni lah. Dapat jawapan sama juga. Okay. So sekarang kita dah boleh kira berapa kita punya susut nilai terkumpul akhir. Susut nilai terkumpul akhir adalah susut nilai terkumpul tahun semasa. Jadi tadi formulanya ambil SNT tahun lepas tambah belanja susut nilai tahun semasa 5940. Jadi itulah kita punya susut nilai terkumpul 13440. Nilai itulah akan direkodkan di PKK. Jawapannya C.